Sudan saya tak carry kerana perlukan stamina yang lain pula nak carry Sudan. Asasnya tu saya bagi tahu kata Sudan ni complicated lah kalau tengok laporan sekarang, sebab dia dah, Sudan ni orang Sunni. Pengajaran untuk kita, Sudan ni orang Sunni. Selepas Sunni dia jadi pula masalah. Sunni Arab Sudan, Sunni Afrika Sudan. Jadi pasukan tentera hari ini yang memerintah adalah Sunni Arab Sudan. Rapid Army, pasukan penentang ni, Rapid Sudan Army RSA ni adalah pasukan Sunni Afrika Sudan. Dia dah jadi pertembungan apa yang dipanggil sebagai puak atau pertembungan kaum walaupun sama mazhab dia. Jadi kita kena terima ini hari yang menjedihkan. Semalam Darfur perang teruk lagi, di mana tentera Rapid Sudani Army yang mewakili puak Afrika Islam Sunni ini mendakwa mereka merampas kembali bandar tersebut yang sebelum ini dikuasai oleh tentera Sudan yang mewakili puak Arab Sunni, Arab Sudan Sunni. Okey. Derma sekarang saya tak kutip lah, sebab saya hanya hantar derma tu pada November 2023. Kemudian saya hantar pada April 2024 dan Ogos 2024. Ya, dia panggil perang saudara. Di Sudan adalah perang saudara sesama orang Islam. Samalah perang ni juga pada 1981, perang yang sama juga berlaku. Sesama Islam, sesama mazhab di Somalia. Di antara puak Somalia Utara dan puak Somalia Selatan. Yang bawa sampailah hari ni, never ending story di Somalia. Inilah juga perang yang berlaku di Sudan. Jadi tak semuanya tentang perbezaan mazhab. Kadang-kadang sama mazhab dia jatuh. Luffy Ismail panjang kalau saya nak cerita punca dia, saya tak larat dah. Sudan ni tuan-tuan baca lah sikit. Dulu masa time saya run Sudan mungkin ramai yang tak masuk. Sudan ni punca dia panjang lah. Nak cerita balik lepas apa yang dipanggil sebagai Arab Spring jadi Sudan Spring. Jatuhnya Omar Bashir. Lepas tu kerajaan tentera yang dipimpin oleh masyarakat Arab Sunni. Kemudian pembangkang yang mengatakan mereka juga bertanggungjawab untuk mendapat kuasa. Walaupun mereka adalah African Sudan Sunni. Jadi berbalah, mulanya berkawan, kemudian berbalah. Berbalah, pecahlah perang. Kerana perebutan apa yang dipanggil jawatan dalam kerajaan selepas jatuhnya Omar al-Bashir. Saya tak mau tuduh ada sesiapa final pun, tak ada bukti. Jadi kalau ikut media barat, dia orang lagakan UAE dan mereka lagakan pihak-pihak Islam. Tapi saya tak nak. Yang asasnya adalah kamu berperang. Kemudian orang datang ke belakang, asasnya tetap siapa yang memulakan perang. Kerana di antara kamu telah memilih jalan berperang. Bila kamu sudah berperang, ramailah orang menunggang kamu. Jadi ambil pengajaran.